semua, saya Asma, wartawan cilik anda hari ini. Kami sedang berada di program perkemahan sekolah yang sangat meriah. Jom tengok apa kata guru dan rakan-rakan tentang aktiviti yang seronok-seronok ni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Kalis, wartawan Adika TV. Bersama saya, Guru Besar SK Sri Adika Raja Puan Hajah Sifti Hafsah. Terima kasih Puan kerana sudi bersama kami kru Adika. Terima kasih. Apakah objek utama program perkemahan pada tahun ini, Cikgu? Baik. Tujuan utama kita mengadakan perkemahan untuk murid tahun 6 kita pada tahun 2025 ni, tujuan utama ialah untuk mengasah kemahiran sosial seperti murid-murid dapat bekerjasama dengan semua rakan-rakan daripada pelbagai unit uniform. Contohnya kita ada TKRS, Pengakap, Puteri Islam, AMB, Pancaragam dan juga Pandu Puteri. Ini adalah tujuannya untuk merapatkan lagi hubungan di antara mereka. Setiap kita melakukan aktiviti mesti kita lakukan dengan bersungguh-sungguh dan dengan memberi kerjasama yang baik bersama ahli dalam grup tersebut. Bagaimana program ini dapat membantu pembentukan khasiat dan disiplin murid? Baik, dapat membantu dari segi khasiat murid, dari segi kerjasama itulah. Kerjasama dalam kumpulan, disiplin. Murid-murid contohnya mereka perkemahan ni ada pertandingan memasak. Jadi satu grup tu dipilih dalam 7-8 orang dalam satu grup, pertandingan memasak, dia pastikan dapat melakukan dengan terbaik dari segi kebersihan. Kerjasama tu semua markah-markah untuk mendapatkan, untuk dinilaikan dalam kumpulan tersebut. Persembahan persembahan malam tadi contohnya. Jadi sama-sama dia orang fikir, merancang untuk buat yang terbaik, persembahan yang terbaik secara positif, dapat persembahan di atas pentas dengan penuh yakin. Terima kasih Puan. Baik, sama-sama. Sekian saya melapor untuk Adika TV. Adika TV, saluran berinformasi. Adika nombor 1. Seterusnya bersama saya Cikgu Haris Kemkom perkemahan pada kali ini. Terima kasih Cikgu kerana sudi bersama kami kru Adika TV. Oh, sama-sama. Soalan saya, apakah aktiviti yang murid paling teruja? Okey, bagi saya selaku camp komandan untuk kali ini, banyak aktiviti yang menarik. Tapi yang paling menarik perhatian saya lah, terutamanya adalah malam kebudayaan lah. Terutamanya. Kerana kita dapat lihat sendiri kreativiti dan juga bakat anak-anak murid, terutama sekali anak-anak murid tahun 6 ni. Untuk tunjukkan bakat dan seterusnya dapat buang rasa malu mereka untuk berani mencuba sesuatu yang baru, dan mungkin akan menjadi satu kerjaya pada masa akan datang. Itu saja dari Cikgu. Terima kasih Cikgu atas perkongsian yang sangat bermakna. Sama-sama, terima kasih. Seterusnya bersama saya Amar, peserta perkemahan. Soalan saya, bagaimana perasaan kamu sepanjang perkemahan ini? Alhamdulillah, saya berasa teruja, bersyukur kerana dapat menyertai perkemahan pada hari ini. Aktiviti manakah yang paling kamu minati? Jungle trekking. Okey, terima kasih. Saya Asma melaporkan untuk program perkemahan sekolah. Semoga program seperti ini terus memberi manfaat kepada semua murid. Sekian, terima kasih. Perkemahan kerana unit uniform Otosom Buaina.